Korang ingat tak hari tu saya tanam tangki septik tapi ditinggikan. Sebabnya water table terlalu tinggi kat bawah kan. So sekarang bila dah tinggi macam ni, kita kena timbul semula. Kita kena buat dinding dulu sekeliling septic tank ni, kemudian baru timbul dengan pasir. Sebabnya bila tangki septik ni kita expose dekat luar, dia kena UV, dia kena hujan panas, dia mungkin lama-lama kita punya material polimer ni rosak. Sebab benda ni kita nak tahan lebih berpuluh tahun kalau boleh. Tak naklah orang senang exercise kat sini, takut terlanggar basikal ke apa, bocor, habis bau. Dan kita kena ada bakteria dalam ni, baru dia punya proses penguraian najis tu baik, optimum. Untuk dinding batas kita akan gunakan tas blok. Saya akan guna tas blok. Tapi itulah, saya tak boleh meletak je. Saya nak kena ratakan dulu lantai kat tepi tu. Itu saya gali sikit tapi tak rata sangat. Ni kita kena bagi flat dulu. Saya akan top up pasir dulu. Pasir ni saya compact ala kadar je, asal boleh letak tas blok atas tu dengan flat, saya boleh jajah sikit, cukup. Macam biasalah, untuk guna tas blok kita kena design 3D dulu. Saya design satu wall saja untuk dapat ketinggian dalam 500mm macam tu. Bila design settle, tas blok pun dah sampai dekat tapak saya, kita pasang. Biasanya untuk bawah kita pakai base. Cuma untuk projek ni saya nak try pakai connector kat tengah untuk bahagian bawah dia, supaya pasir tu boleh masuk dekat ruang-ruang celah dia punya connector. Teori saya ini akan memudahkan untuk saya level walaupun pasir tu tak rata sangat saya buat. Untuk memudahkan pemasangan, saya susun dulu wall-wall tas blok ni ikut design, kemudian barulah saya pasang. Kita slotkan yang sebelah dulu, kemudian baru masuk yang sebelah, dan tolak dalam. Kan senang. Hari ni saya kena buat seorang lah, sebab family saya, anak bini semua kena rotavirus. Cirit, muntah, demam, semua ada balon. Jadi kena layan seorang lah tengah panas ni. Dah ujung-ujung ni bergedup. Okay. Penat tu, yes. Penat buat seorang pula kan. Tapi bayangkan kalau saya buat ni pakai butter. Nak buat benda ni je maybe 2-3 hari. Kena pula kalau kejap lagi hujan panas, dah lagi payah. Ini setengah hari siap. Sekarang nak ambil anak. Ni sambung petang ke? Esok lah nak kena penuhkan dengan pasir pula dalam ni. Okay. So sekarang kita sambung. Kat tepi tu kalau korang perasan tak ada apa-apa kat luar ni kan. Saya tak nak bagi bila dah isi pasir nanti benda ni bergerak tau. Jadi saya nak letak batu dulu kat tepi-tepi luar ni. Hup. Okay, tepi-tepi tu dah penuh dengan batu, barulah dekat dalam tu kan tak bergerak, teranjak keluar bila kita isi pasir nanti. Kat situ dia punya level outlet, jadi saya ingat saya nak isi pasir dulu sampai sebelum sentuh pipe.
yang pipe outlet ni akan rendah sikit berbanding daripada pipe untuk inlet. Untuk septic, kita akan gunakan pipe 4 inci. Untuk inlet dia, pasti dia condong ke bawah ke arah septic tank. Barulah air bersama najis tu akan slide masuk dalam kita punya septic. Untuk hole kedudukan pipe ni, saya akan buat custom bracket guna 3D printer saya menggunakan material ESA supaya boleh tahan panas, hujan bertahun-tahun, tak ada masalah. Cuma masalahnya lubang pada task block ni dalam 100mm saja. Kita punya pipe 110 inci diameter. Jadi saya kena potong sikit untuk bagi ruang dia punya pipe tu masuk. Saya check balik level dia. Untuk outlet ni condong dia mesti ke bawah ke arah luar daripada kita punya septic tank. Saya akan gunakan VT301 punya gam. Ini untuk diameter besar pipe. Bracket untuk dalam saya letak dulu. Alright. Sebelum masuk saya letak gam. Okay. Then saya cepat-cepat slide. Macam itu. Saya memang selalu pakai produk VTech ni sebab dia berkualiti. Lagi-lagi sekarang dia orang fokus rendah VOC, dia jadi lebih selamat tanpa efek dia orang punya performance. Korang bolehlah dapatkan dekat Shopee VTech ataupun pengedar yang berhampiran. Jom sambung. Okay, final check dia punya level sebelum saya pasang bracket. Pastikan dia condong ke bawah Tengok tu. Barulah air tu boleh mengalir keluar. Ini untuk outlet. Plan asal saya nak gunakan coupling yang jenis getah tau. Supaya kalau ada bergerak ke apa tangki ni, getah tu akan ikut je. Tak adalah kita punya pipe ni pecah ke apa. Tapi disebabkan saya timbus ni pasir sikit je, tak dalam bone, jadi mungkin dia punya beban tu tak kuat sangat kot sampai dia bergerak. Tengoklah result dia nanti lepas beberapa tahun. Ini final, kita top up sampai penuh isi kita punya tangki. Ingat, kita kena cover keseluruhan kita punya septic tank dengan pasir. Separuh je pasir saya letak dulu sebab ni tempat dah ni saya nak pergi balik Raya Haji. Nanti lepas Raya Haji saya sambung isi separuh lagi. Tapi overall macam ni lah dia. Kita punya sistem batas ataupun mold system untuk septic. Kita tanam septic tinggi sikit, lepas tu kita buat batas, tutup balik dengan pasir. Biasanya kita buat macam ni bila water table tu terlalu tinggi. Macam tempat saya ni, semeter lebih je dah water table tinggi. Ataupun mungkin ada bedrock yang besar kat bawah ni. Kita tak boleh nak gali di bawah lagi dah sebab penuh dengan batu yang besar. Bila septic tank ni dah tinggi macam ni kan, maksudnya rumah kita nanti ataupun struktur kita kena tinggikan juga. Kalau tak nanti macam mana benda tu nak mengalir daripada toilet ke dalam septic tank. Sisa buangan daripada toilet nanti kita akan masuk dekat inlet sini, masuk dalam kita punya tangki, lepas tu akan keluar dekat outlet sana. Sana tu kita akan buat laluan lain, pergi ke kita buat lubang resapan, bukan lubang resapan, kita panggil leach field ataupun padang resapan yang ditinggikan sikit. Sama macam ni juga sebab water table dah tinggi kat bawah tu. Kita kena naikkan biar dia kering, banyak air ataupun buangan daripada outlet ni lepas kat udara. Itu je saya rasa punya perkongsian ni bermanfaat. Panas ni. Kalau tengok banyak lagi video dekat channel Marik, boleh pergi ke YouTube channel Bani Bot. Subscribe kali. Jumpa dalam next video. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum.